saya memang banyaklah bad experience lah. Tapi benda yang buat saya paling demotivated adalah kalau dengan macam dengan authority, benda-benda itu, birokrasi. dengan birokrasi ni semua. Kadang-kadang terasa seperti kita ni tak diundang dekat tempat tu. Macam kadang-kadang macam border crossing tu, dia orang macam dia macam nak tak nak, lepas tu dia macam tahan kita. Adalah benda-benda yang saya pernah kena lah, macam masuk bilik tahanan lah, dia ingat saya ni spy lah, apalah macam-macam tu semua kan. Benda-benda macam tu macam buatkan kita, orang kata turn off lah. Dia macam meruntuhkan juga semangat lah. Walaupun bagi saya benda tu lagi heavy kalau nak di-comparekan dengan contoh saya kena attack dengan serigala contoh. Pasal yang tu memang benda-benda nature tau. Betul. Macam kita tak boleh nak kontrol lah. Macam saya pernah jatuh dalam sungai ais semua kan. Yang tu saya tak patah semangat lagi tau. Tapi bila dengan birokrasi ni semua lemah sikit.